Orang tanya buffet sampai pukul berapa? Tak jawab. Sabar kak. Kita bukan tak nak jawab. Cuba kak bayangkan, itu baru 1 jam live, dia punya komen dah panjang ni. Panjang ni. Saya bagi 2 lah. So saya nak bagi tahu, kita bukan tak sempat tahu nak jawab. Kita cuba untuk komen satu persatu. Okey, jadi kalau kata tanya buffet kita sampai pukul berapa? Kita start daripada 8 pagi sampai 11.30 pagi. So jadi kalau kata nak datang pukul 8 pagi kita saja, sebab apa? Sebab nak ambil gambar pun lawa. Lagi apa lagi? Macam-macam lagi lah. And then saya nak bagi tahu lagi satu. Untuk 28 hari bulan ataupun raya haji yang kedua. Raya haji yang pertama kita tutup tau. Raya haji kedua baru kita buka balik. Sebab apa? Sebab 28 hari bulan tu kita ada buat special buffet sempena raya haji lah. Segala kata namanya pun raya, lemang, nasi empet, lodeh, jangan tanya, mesti ada. Hari tu juga bukan saya confirm memang ada ayam masak merah. Sebab apa? Sebab kita ada buatkan kita punya nasi minyak sekali. Harga, jangan tanya harga. Sebab apa? Harga dia kita bagi special RM27 sahaja dengan macam-macam hidangan yang kita bagi. Macam korang boleh tengok dekat depan ni, kita dah bagi sekali menu. Host kita yang sebelum ni pun kita dah bagi juga menu. So boleh tengok menu dekat situ. Korang datang je waktu yang sama dan juga pada tarikh 28 Mei 2026. Tanya lagi pukul berapa? Pukul 8 pagi kita dah buka. 8 sampai 11.30. Okey? So datang dekat mana? Dekat Lake House Bangi.